Misalnya sini, mari kita tengok bahagian index, MX. Ungkapkan P dalam sebutan K. Express P in terms of K. Macam mana nak ungkapkan P? Nak cari P, langkah pertama you kena tahu index. Index ada satu formula di mana apa-apa kuasa kosong adalah sama dengan satu formula ini. So, tengok balik sini. Sini adalah asas X. So, ini pun kena tukar jadi S. Apa saya buat? Satu adalah X kuasa kosong. Kalau kuasa kosong, dia akan dapat balik satu. So, sini dia tiada perubahan. Kalau dia tiada perubahan, apa yang berlaku? Sini X, kita buat perbandingan. Kalau X dengan X sama, kita hilangkan dia. Artinya, indeks ini sama dengan indeks ini. Berarti 2K tambah P sama dengan kosong. Sekarang nak ungkapkan P. Ungkapkan P, artinya nak cari P. Pindah 2K ke sana, jadi tolak. Siap. Tengok contoh kedua. Macam mana nak ungkapkan P sekali lagi? Kalau macam ni, so soalan macam ni kena tukar jadi indeks pecahan. Macam mana jadi pecahan? Ingat satu benda ialah kalau dia punca, dia bagi bawah. Kalau dia indeks ke atas, letak atas. Artinya 6 per K. Itu formula dia. Okey. Ataupun contoh lain untuk lebih faham. Kalau saya bagi awal P, lepas tu saya bagi punca, sini saya letak 3, luar saya letak 2. Apa yang berlaku? Dia akan dapat P kuasa 2 per 3. Yang punca sentiasa letak bawah. So, yang punca K sentiasa letak bawah. Macam ni. So, siap. Dan banding dengan sebelah kiri. So, sini A, hilangkan. So, P sama dengan 6 per K. Siap. Itu dia. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.